Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini bertemu kali pertama untuk podcast kita pada hari ini. Sebelum tu nama saya Ahmad Hakim bin Muhammad Noh. Saya dari kelas DLS 2B. So, pada hari ini saya ingin membuat podcast mengenai tajuk sukan untuk semua, Padang Perpaduan Malaysia. Jadi sebelum itu saya ingin menjemput beberapa tetamu undangan untuk masuk ke ruang podcast ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Sebelum kita memulakan, kita perkenalkan diri dahulu. Kita mula dengan sebelah saya ni dulu. Nama saya Muhammad Nazir Haris. Awak bertiga boleh panggil saya Nazir. Nama yang diberi Irfan Danish bin Zulkifli, boleh panggil saya Irfan. Nama saya Muhammad Alif, boleh panggil Alif. Okay. Nampaknya semua dah memperkenalkan diri, jadi eloklah kita memulakannya. Konteks sukan untuk semua, Padang Perpaduan Malaysia. Jadi apa yang kita faham sekarang ni adalah sukan tu bagus sebab dapat menyihatkan badan kita, dapat kita melakukan aktiviti fizikal, tak adalah terkurung dalam rumah macam tu kan. Sukan yang bercampur dengan perpaduan ni, apakah maknanya? So maknanya adalah macam negara kita takkan semua nak masuk kaum Melayu, mesti ada pelbagai kaum sebab Malaysia ni ada 3 jenis kaum, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini adalah sukan ni bagus dan Malaysia ni perlu membuat sukan untuk semua majoriti warga-warga tempatan lah. Jadi tak kisah kaum India, Cina, Melayu, kita boleh masuk. So dengan apa yang saya nak titik beratkan sekarang ni adalah sukan ni kita dapat meningkatkan jurang budaya dan etnik. Sebagai contoh, sukan ni banyak platform daripada semua individu yang pelbagai latar belakang untuk yang mudah berkolaborasi dan mempunyai banyak pengalaman seperti pasukan kebangsaan Malaysia iaitu bola sepak atau badminton yang mempunyai perbezaan jurang budaya dan etnik seperti Kunanlan, Turul Batam dan Santos Singh. Beliau merupakan pemain bola Malaysia yang terkenal semenjak 2017 dan Malaysia ni banyak je yang melawan negara luar seperti Chelsea, tu semualah. Lepas tu dari segi badminton pula kita ada Datuk Lee Chow Wei dan Lindan yang seperti yang kita kenal lah. Tapi sekarang ni Datuk Lee Chow Wei ni dah pencen sebab faktor usia lah. Okey. Yang kedua adalah mempunyai meningkatkan semangat komuniti. Seperti sukan ni kita banyak je yang membuat acara sukan kat luar sana, tapi apa function kita ajak komuniti ni? Komuniti ni adalah di mana satu masyarakat ni kita buat acara sukan yang khas untuk semua rakyat Malaysia. Jadi seperti sukan sekolah, sukan rakyat, supaya kita dapat memupuk paduan untuk semua komuniti di Malaysia ini agar lebih hubungan lebih terjaga dan silaturahim. Jadi apa pendapat anda? Bagi saya, setiap salah satu perkataan yang diucapkan oleh Muhammad Hakim tadi, saya rasa semuanya benar. Sebab apa saya rasa, tanpa perpaduan di Malaysia ni, kita boleh kata tanpa perpaduan di Malaysia akan tidak aman.
penuh dengan haru biru sebab pergaduhan di antara kaum. So dengan wujudnya sukan ini, kita boleh menjadi salah satu alat kepada perpaduan dengan wujudnya sukan ni. So saya rasakan tanpa sukan yang boleh mewujudkan perpaduan, banyak, maafkan saya. Silakan. Mungkin hanya itu cukup saya boleh sampaikan. Okay, tak apa. Apa pendapat anda? Pada pendapat saya lah, paduan untuk sukan ni, bagi saya sukan ni dia tidak dia tidak memilih berdasarkan latar belakang. Jadi semua kaum boleh menyertai sukan untuk membanggakan sendiri negara dia. Jadi mesti ramai rakyat yang akan menyanjung ataupun menyorak wakil-wakil daripada kaum dia yang bermain untuk sukan untuk mengharumkan nama negara Malaysia. Jadi dalam masa tu dia dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat dan kalangan atlet juga. Terima kasih. Jadi apa pendapat anda, Minjul? Bagi pendapat saya sendiri, sukan memang benar menjadi alat perpaduan. Seperti contoh yang kita boleh lihat pada hari ini ialah sukan berbasikal yang telah dimenangi oleh The Rocketman yang digelarnya. Kita tak nak tengok dalam isu Paris hari itulah. Jadi dalam sukan lain juga kita boleh lihat dalam sukan lain, dalam sukan bola sepak. Dalam bola sepak, tidak semua orang Melayu dalam tu. Dalam tu ada orang Cina dengan orang India. Malah ada yang bumi putera lagi. Jadi di sini, kita sudah nampak bola sepak ni bukan setakat menang dan kalah, tapi memupukkan silaturahim antara kaum. Malah orang lain yang jadi penonton pun, dia takkan pandang kaum dengan etnik pun. Dia akan surat nama pasukan yang pelbagai kaum ni. Sebab apa? Sebab mereka berjiwa bangsa. Semangat nasionalisme itu penting bagi semua orang. Sebab itulah sukan ni boleh jadikan satu alat untuk memperkuatkan lagi erat silaturahim antara kaum. Itu sahaja dari pendapat saya. Okay, terima kasih, Minjul. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan sesi soal jawab lah. So soalan pertama, mengapa anda rasa sukan boleh menjadi alat perpaduan yang kuat di Malaysia? Saya ulang, mengapa anda rasa sukan boleh menjadi alat perpaduan yang kuat di Malaysia? Baik, melalui soalan yang diberi itu, atas pendapat saya rasa dengan wujudnya sukan yang menjadi alat perpaduan ini, dia mampu, bagi saya kan, sukan ni menjadi alat perpaduan melalui semangat kesukanan dan sokongan bersama yang dibentuk oleh rakyat-rakyat Malaysia. Maka dengan itu, apabila sebagai contoh kita boleh tengok dalam pertandingan sukan, ramai sokongan-sokongan rakyat-rakyat Malaysia yang penuh dengan pelbagai bangsa menyokong antara satu sama lain, menyokong setiap atlet-atlet Malaysia yang sedang berjuang. So, dengan itu, maka wujudlah perpaduan dan mewujudlah salah satu sokongan berkumpulan bersama-sama mereka untuk memberi semangat yang padu kepada setiap wira-wira negara yang memperjuangkan nama baik negara. So, itu sajalah dalam pendapat saya. Okay, itu adalah pendapat yang bagus. Bagi saya pula, sukan ni dia jadi alat perpaduan sebab kita sekarang ni sukan dia permainan tak kisah. Sekarang ni yang berkaitan adalah kita punya perpaduan lah, kaum Melayu, India, Cina semua. So sukan ni dia tak kisah dan kaum ni pun dia tak kisah. Mana-mana je boleh sertai lah sebab sukan ni dia tak ada limit kaum mana yang boleh pergi. Melainkan ada yang puak-puak tu dia tak bagi masuk lah. Kita tak tahulah apa masalah. Jadi kita ambil inisiatif positif lah supaya semua sukan kita dalam negara Malaysia ni kita boleh join. Kita boleh sertai. Jadi
barulah kita dapat mewujudkan perpaduan yang kuat. Lepas tu hubungan yang jitu dan memberikan negara Malaysia ni adalah negara yang aman dan damai dengan tanggungjawabnya seorang individu tersebut. Okay. Okey. Bagi pendapat saya pula, macam yang saya kata tadi, sukan ni dia secara menyeluruh. Jadi dia tak mengira latar belakang. Jadi macam bila dah ramai atlet bergabung untuk membanggakan nama Malaysia, rakyat juga akan bergabung juga untuk bersatu padu untuk menyokong atlet-atlet yang telah berjuang untuk membanggakan nama Malaysia. So, macam yang boleh kita ambil contoh, Dato' Lee Chong Wei. Walaupun dia berbangsa Cina, macam yang kita tahu Malaysia ni majoritinya Melayu semua. Jadi dia walaupun tanpa dia tak mengira semua itu, dia tetap berjuang untuk membanggakan Malaysia dan sekarang ni telah menjadi satu daripada legenda badminton di seluruh dunia. Okey, itu pendapat saya. Terima kasih. Bagi pendapat saya pula, saya tak akan ulang lagi tapi saya akan bagi jawapan yang lain. Jadi sukan ni dia bukan saja lihat kepada pertandingan itu sahaja. Dia melibatkan strategi dan kerjasama dalam pasukan. Seperti contoh yang kita boleh lihat sukan pada hari ini iaitu 4x100, larian penton yang pas dari belakang tu. Dekat situ kita dah boleh nampak dah. Setiap orang memainkan peranan, tak kira lah anda berbangsa Melayu ke, berbangsa Cina ke ataupun India. Dan seumpamanya. Tapi yang pentingnya, semangat kerjasama tu yang memainkan peranan sebenarnya dalam sukan tu. Jadi dekat sini, mereka takkan lihat anda ni India atau Cina ataupun Melayu. Mereka fikir, mereka ingin menang. Kalau tak menang pun mereka akan bangga dengan diri mereka sendiri kerana mereka telah usaha. Tanpa melihat etnik-etnik tertentu. Jadi ujar saya, sukan ni tak perlu tengok kaum pun. Dia tengok kerjasama setiap orang je memainkan peranan. Setuju. Saya setuju dengan awak. Saya selitkan juga. Saya rasa dalam sukan juga, kenapa sukan boleh jadi alat perpaduan? Kerana saya rasa melalui sukan penuh dengan nilai-nilai positif yang kita boleh ambil. Sebagai contoh, nilai toleransi, hormat menghormati. Sebagai contoh kita boleh ambil. Kita hormat dan kita iktiraf atlet-atlet yang berbangsa, yang berlanda bangsa dengan kita. Contoh, kita boleh ambil Pandai Larinong. Antara atlet sukan, sukan terjun. Kita berbangsa Melayu, tapi kita tetap memberi sokongan yang padu kepada Pandai Larinong. Walaupun dia berbeza kaum dengan kita. So saya rasa dengan wujudnya sukan ni, sukan dapat mewujudkan salah satu persahabatan yang menarik antara setiap kaum. Itulah saya rasa. Okey. Semua dah memberikan pendapat masing-masing. Jadi kita meneruskan soalan kita yang seterusnya. So, apakah cabaran utama dalam memastikan sukan benar-benar menyatukan rakyat Malaysia? Jadi bagi saya, cabaran utama adalah beberapa individu yang berlainan kaum yang kurang bersosial dengan semua kaum. Seperti contohnya India yang India mempunyai sukan yang bernama kabadi. Jadi ada sesetengah, bukan semua, ada sesetengah kaum tersebut tidak menerima mana-mana peserta yang berlainan kaum. Ia hanyalah untuk mereka sahaja. Tapi itu salah. Sebab kat Malaysia ni kita boleh join je mana-mana sukan. Tak kisahlah kita nak join batu seremban ke, congkak ke, bola sepak ke, kabadi ke. Kita boleh join mana-mana sukan. Apa yang jadikan itu adalah kita bersifat tamak. Tamak, sombong dan takbur. Macam tu je. So benda ni kita jangan ambil sebagai inilah. Kita jangan tiru diorang sebab
dia boleh menjatuhkan imej negara. So dari situ juga kita boleh menjatuhkan mana-mana maruah daripada berbagai kaum. Jadi benda ni kita kena alert lah. Kita kena bagi perhatian supaya benda ni dapat dielakkan. Jadi sukan ni kita boleh join di mana-mana. Jangan kedekut lah. Jangan kedekut dengan semua tu. Faham. Okay. Terima kasih. Okay. Bagi pendapat saya pula, antara cabaran utama yang dalam memastikan sukan benar-benar menyatukan rakyat Malaysia adalah kekurangan sokongan dan kemudahan yang terdapat di Malaysia ni. Macam yang kita tahu, Malaysia juga mempunyai masalah ekonomi yang tidak seberapa baik. Jadi, infrastruktur yang ada di Malaysia sangat terhad. Terutamanya untuk sukan-sukan yang mungkin tidak mendapat sokongan daripada rakyat-rakyat kita sendiri. Mungkin sukan-sukan yang besar seperti bola sepak, badminton mendapat infrastruktur yang mencukupi. Tapi sukan-sukan yang kecil-kecil ni yang rakyat memang tidak berminat untuk mengambil tahu, tidak mendapat infrastruktur dan menyebabkan sukan itu tidak dapat bersaing untuk membanggakan nama Malaysia. Itu pendapat saya lah. Terima kasih, Alip. Bagi pandangan saya pula, kita sebenarnya dari dulu lagi kita bersosial dengan orang Cina dengan orang India. Tak perlu tengok sukan-sukan besar. Kita tengok pada sudut diri kita sendiri. Kita mesti ada kan. Saya tak pasti kalau sekolah lain ada. Selalunya sekolah bawah kerajaan, dia sebelum kelas dan habis kelas, akan ada satu aktiviti iaitu dipanggil aktiviti co-curriculum. Jadi co-curriculum ni, dalam dia ada sukan. Bagi sesetengah sekolah, mereka tiada masalah untuk main sukan dengan kaum lain ataupun dengan etnik lain. Tapi yang jadi masalahnya di bahagian belah pantai timur. Seperti yang anda tahu, sekolah dekat bahagian belah pantai timur seperti Pahang, Terengganu dengan Kelantan, mereka ada sekolah untuk orang Cina, orang Melayu dengan orang India sahaja. Adalah sesetengah sekolah tu mungkin ada orang Cina tapi seorang atau dua orang. Jadi di situlah menjadi permasalahannya. Bagi sekolah lain, mereka tiada masalah untuk mereka mengeratkan silaturahim dengan kaum lain di masa hadapan. Tapi yang menjadi masalahnya sekolah-sekolah di belah pantai timur dan seumpamanya. Bila sekolah ini diterapkan hanya untuk orang Melayu dengan kaum-kaum lain sahaja, dia akan menjejaskan pemikiran kita di masa hadapan. Sebagai contoh, bila salah satu sukan tu macam bola sepak kalah, orang Melayu mungkin akan salahkan orang Cina dengan orang India. Kerana mereka tidak fokus dan tidak memberi perhatian dalam permainan. Jadi di situ, mereka akan saling tuduh-menuduh dan akan berlakunya masa yang paling gelap. Saya tak nak sebut lah. Saya akan beri sebut tarikhnya iaitu peristiwa rusuhan kaum. Jadi, memang dekat situ kita berharap takkan jadi satu masalah sebenarnya. Jadi, saya berharaplah di bawah sekolah bawah kerajaan, ya, terutamanya di belah pantai timur, masukkanlah kaum Melayu dengan kaum Cina dengan India. Kongsi sekali satu sekolah tu. Kita tidak ikut dah zaman-zaman penjajahan British yang mengasingkan kaum lain dan belajar mengikut subjek-subjek lain. Betul. Itu saja pendapat saya. Okay, terima kasih. Saya menyokong melalui pendapat yang diberi oleh Irfan Danish tadi. Sebab saya antara pelajar di sekolah Terengganu pun saya perasan saya antara pelajar di sekolah yang ada Melayu dan Cina. Tapi tak ramai. So, saya sangat-sangat menyokong. So, saya harapkan di masa-masa akan datang, wujudnya sekolah yang lebih ramai dia menempatkan seluruh pelajar berbilang bangsa di Terengganu ini. Sebab saya rasa dengan masalah ini, contoh kita boleh ambil dalam sukan antara lawan sekolah dengan sekolah. Kita boleh tengok macam bola, ada pemain-pemain bola daripada sekolah Cina dan lawan dengan pemain-pemain bola sekolah Melayu. Dengan apabila dia semua berlawan, akan wujudnya salah satu penyokong yang berbeza-beza. So wujudnya salah satu sikap fanatik untuk menyokong setiap sekolah yang mereka inginkan mengikut bangsa kaum yang tersendiri. Betul tak? So wujudlah salah satu
antara genggangnya setiap hubungan antara kaum ini. So saya harapkan minta tolonglah berhenti kita asingkan antara seluruh penduduk Melayu, Cina, India dekat Terengganu ni. Kita satukan dia. Kita sama-sama rapatkan hubungan kita ni supaya negeri Terengganu ni ataupun negeri-negeri Pantai Timur ini wujud dengan salah satu negeri yang hebat dan mampu kuat dalam hubungan perpaduan. Kita tunjukkan kepada setiap negeri-negeri pantai barat dan pantai lain, kita tunjukkan bahawasanya negeri Pantai Timur antaranya terhebat dalam hubungan perpaduan. Betul. Itu Terima saja kasih. lah. Okay, terima kasih. So, jelaslah bahawa sukan ni kita tak boleh membuat spekulasi lah benda-benda yang remeh-temeh macam ni. Jadi, tak apa, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jadi, adakah anda melihat kesan positif daripada setiap atlet sukan dalam menyatukan rakyat? Saya ulang, adakah anda melihat kesan positif daripada setiap atlet sukan dalam menyatukan rakyat? Jadi, daripada apa yang dilihat, saya lebih kagum dengan Azizul Hasni Awang, iaitu orang gelar dia Pocket Rocket Man. Sebab apa? Sebab dia ni berasal daripada Dungun, Terengganu, dan dia ni memang aktif sukan dalam berbasikal. So, dia sudah banyak meraih pingat emas dalam berbasikal track yang dalam stadium lingkaran tu. Okay, saya tengok pun rasa berdebar lah sebab awal-awal tu memang dia ke belakang kan. Dia ke belakang dulu. Lepas tu negara lain pecut awal lah. Memang pecut awal. Jadi saya macam rasa berdebar. Saya takut. Lepas tu bila saya tahan diri saya untuk berada di kaca TV saya tu, saya tengok dia membuat comeback lah. Dia buat comeback. Dia dapat raih nombor 1. Jadi di sini saya tengok dia tak pernah putus asa. Dia tak pernah putus asa sejak dia dulu lagi. Dan last dia ada game 2024. Di mana dia dapat masuk tamasya sukan Olimpik Paris 2024. Di mana itu adalah last berbasikal diorang, sebab tapi kalah lah sebab ada satu isu yang melibatkan negara luar, iaitu Jepun. Dia dalam satu perlumbaan tu diorang berlanggar, dan ramai netizen tak puas hati sebab Jepun ni dia mengejek-ngejek atau menganjing lah. Diorang mengejek Azizul Hasni Awang semasa Azizul Hasni Awang berbasikal seperti biasa lah, bukan pecut lah. Mungkin training, mungkin pemanasan badan pada masa tu. Dan tengok pemain Jepun ni, diorang diorang sengaja mengacau mental dan fizikal Azizul Hasni Awang yang menyebabkan satu pergaduhan pada waktu itu, dan melibatkan satu pelanggaran jugalah semasa berbasikal tu. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahawa kita ni jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Kalau benda tu tak jadi, kita kena buat balik. Kita catch up balik benda tu. Jangan putus asa. Sebab kalau putus asa, kita sia-sia pengorbanan kita untuk berlatih bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari gitu. So, tolong jangan putus asa lah dengan apa yang kita buat. Okay, terima kasih. Okay. Pada pendapat saya juga, saya banyak melihat perkara-perkara kesan ataupun kesan yang positif bagi dalam setiap atlet untuk membanggakan nama Malaysia. Seperti yang kita boleh ambil contoh, Dato' Lee Chow Wei, Dato' Nicole David dan pasukan bola sepak Malaysia. Macam boleh saya beri contoh, sebelum ni pasukan bola sepak Malaysia telah mewakili dalam Piala Kelahikan Asia. Kemudian pada masa itu perlawanan menentang Korea Selatan. Nah, dari perlawanan itu kita dapat lihat
rakyat dan pasukan bola sepak Malaysia telah berjuang habis-habisan untuk membawa nama Malaysia ke peringkat dunia. Jadi kita boleh ambil contoh apabila sebuah atlet atau sebuah pasukan tu mewakili nama Malaysia ke peringkat dunia, rakyat juga akan menyokong dan memberikan sepenuh hati untuk memberi sokongan kepada mereka. Itu pendapat saya. Terima kasih. Jadi apa pendapat anda semua? Bagi pendapat saya pula, sukan ni, maaf, boleh saya dengar soalan tu lagi tak? Adakah anda melihat kesan positif daripada setiap atlet sukan dalam menyatukan rakyat? Memang ya. Memang ya, memang memberi positif langsung. Seperti sukan bola sepak, iaitu Syed Motar. Kenal Syed Motar kan? Dia semakin hebatnya dia pernah sekali bertangkap gambar dengan Cristiano Ronaldo. Kenal kan? Memang hebatlah Syed Motar ni pada zaman dia. Untuk belah Melayu. Kalau belah Cina, kita memang tahu dah Datuk Lin Chow Wei. Belah India pula. Yang ni belah India ni kita kurang tahu ni. Jadi belah India ni sebagai satu contoh lah nama. Iaitu Mandagi Kandan. Dia olahragawan. Dia suka berseorangan lah. Dia digelar The Flying Doctor kerana dia menang 3 kali berturut-turut untuk yang sukan-sukan lepas tu dalam peringkat sukan Asia. Jadi dekat sini memang memberi impak positif kepada bukan kepada rakyat saja tapi kepada Malaysia sebab ni meningkatkan imej negara. Bila orang tahu kita menang dalam satu acara, tak kisahlah di peringkat mana pun, mereka akan kenal nama Malaysia kerana menjuari salah satu sukan yang mereka anjurkan. Jadi di sini tidaklah memberi kesan negatif sangat kalau mereka kalah dalam sukan. Sebab mereka akan kenal Malaysia. Dan itu membuatkan mereka tak ada sebab untuk saling menghina-menghinai. Jadi di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sedang menonton ni, sukan memang memberi positif. Contoh-contoh tokoh-tokoh terdahulu pun kita boleh tahu dah. Mereka tetap akan berjuang demi nama Malaysia. Itu saja daripada saya. Okay. Awak bertiga pun telah kongsikan atlet-atlet yang korang semua rasa beri kesan positif dalam membentuk sukan ni, dalam membentuk perpaduan ni. So melalui saya punya kajian lah, saya ada kenal salah seorang daripada atlet berbangsa India yang bernama Tamarash Vasudevan. Saya ingat saya. Dia antara orang yang berbahasa India yang pertama yang bermain sukan silat. Kebiasaannya sukan silat ni banyak dibuat dan dilakukan oleh bangsa-bangsa Melayu. Tetapi saya ingat Melayu je Maya. Kan? Ya, Tapi bagus juga sebab India ni dia tak bosan dengan sukan dia boleh join sukan mana-mana. Itulah. Kat sini kita boleh tengok macam mana wujudnya salah satu perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebab kita boleh tengok kat sini, Tamarash ni berbangsa India dan dia belajar silat melalui 3 orang guru dia yang berbangsa Melayu kesemuanya sekali. Dan dia pun pernah mengungkap satu perkataan yang bahawasanya dia sangat seronok dengan sukan yang diwujudkan oleh bangsa Melayu, iaitu silat ini. Dia ni hebat dia pernah menjuarai kejohanan silat dunia ke-20 di Abu Dhabi dan dia mendapat pingat emas. Gila. Kita boleh tengoklah yang bahawasanya hubungan rakyat antara rakyat yang berbilang bangsa antara Melayu dan India wujud disebabkan cikgu-cikgu Melayu ni mampu membentuk seorang atlet berbangsa India yang mampu menaikkan nama Malaysia dalam sukan silat di peringkat dunia. Hebat tak hebat? Kan? So, itu sajalah daripada saya. Jadi tak mustahil lah bangsa lain boleh join sukan mana-mana sebab memang tak larang pun Malaysia ni bebas, negara bebas. So tak ada siapa larang
Tak ada siapa larang. So, memang undang-undang Malaysia macam tu. Kita ada peraturan-peraturan kat Malaysia. Kita ada rukun negara. Jadi, di sebalik rukun negara tu lah kita punya negara aman dan sentosa lah. Balik. Siapa? Yang ni? Minjo ke? Minjo. Ya. Ya, saya ulang lah soalan lah. Okey, baiklah. Apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan generasi muda terus menggunakan sukan sebagai perpaduan, sebagai medium perpaduan? Langkah untuk generasi muda. Untuk generasi muda. Untuk pastikan sukan ni adalah benda paling utama untuk kita merafakkan hubungan. Okey. Bagi pandangan saya sendiri, pelbagai pihak memainkan peranan sebenarnya dalam menjaminkan sukan ni dapat memupuk perpaduan kaum lah. Terutamanya pihak kerajaan dan pihak sekolah sendiri. Dari sudut pihak sekolah seharusnya jangan memandang sebelah mata terhadap kurikulum ataupun pertandingan sukan neka ataupun sukan tara. Kerana ini sukan ni dia memupuk, dia bukan sahaja tengok kelas mana menang, rumah sukan siapa menang, tak ada. Dia tengok apa? Orang tu main macam orang India, orang Melayu, orang Cina main sukan tu. Dia main kerana seronok, bukan main kerana lawan siapa kalah kena ejek, tak ada. Tak ada. Jadi pihak sekolah terutamanya belah pengetahuan dengan guru besar, saya harapnya lah perlu mengambil tekankan situasi sukan dan menyukan ni kerana ini memberikan impak kepada generasi-generasi seterusnya dalam memandang sukan itu apa. Dari sudut pandangan kerajaan seharusnya memberi sokongan dari segi kewangan dengan fasiliti tertentu. Tak silap saya, orang besar Selangor, dia tengok e-sport pula ML, orang Malaysia menang dalam satu perlawanan tu, dia mencadangkan untuk mentubuhkan satu kelab sukan untuk melatih generasi-generasi seterusnya untuk menggantikan pemain-pemain yang lama. Sebab mereka ni bukan lama akan duduk dekat stage dekat situ. Jadi sukan ni, sukan e-sport lah terutamanya, ML lah orang tekankan. Diharapkan bahawasanya dengan adanya kelab itu, Malaysia mampu lagi pergi ke peringkat-peringkat seterusnya. Jadi pandangan saya itu sahajalah setakat ni. Terima kasih. Terima kasih. Apa pendapat anda juga? Pada pendapat saya pula, nak tarik minat golongan muda ni senang je. Kerajaan boleh tarik minat muda dengan memperbanyakkan kemudahan-kemudahan ataupun infrastruktur untuk sukan-sukan. Sebagai contoh yang Ifah Danish kata tadi, e-sukan kan. E-sukan ni memang fokus pada golongan-golongan muda saja. Jadi kerajaan boleh banyakkan gelanggang-gelanggang ataupun tempat yang menghususkan untuk golongan muda untuk melatih diri dia dalam e-sukan ni lah. Ataupun pihak sekolah juga boleh membuat satu tempat khas untuk e-sukan je. Mungkin dalam masa macam contoh minggu aktiviti ke ataupun minggu sukan ke, akan ada dekat perlawanan di sana. Dalam masa tu dapat juga menarik minat golongan muda. Itu saja. Okay, terima kasih. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah sukan ni menyatu padukan semua hubungan semua masyarakat lah. Tak kisahlah dia ni ada serba-serbi ni ke, ada serba-serbi tu ke. Kita tak ambil kira benda tu. Kita ambil kira bagaimana mereka ni menunjukkan rasa hormat kepada kita sebagai kaum Melayu, kaum India, kaum Cina. Bagi saya adab tu adalah penting lah untuk kita menuntut ilmu. Sebab apa? Adab tu untuk menunjukkan yang kita ni bersedia untuk menerima ilmu yang akan datang untuk kita belajar. Jadi macam e-sport tu kita tahu memang tak ada pergi jauh, tapi kita ada satu contoh pemuda atau seorang yang memang famous sekarang ni, iaitu Solos lah, ataupun apa ni nama dia, Zakaria. Dia ni dari dulu memang main game dengan kawan-kawan dia. Jadi sukan tu dulu orang pandang sebelah mata je sebab memang tak boleh pergi mana. Jadi disebabkan terwujudnya Solos ni, sukan ni, sukan e-sport ni memberikan nama Malaysia
kepada top tertinggi lah. Jadi jangan pandang rendah lah dengan apa yang dia buat, apa yang kita buat selama ni. Jadi kita kena bersyukur apa yang kita ada. Jadi kita akhiri dengan kita punya podcast pada hari ini dan terima kasih kepada semua yang datang pada hari ini. Mudah-mudahan podcast ni bermanfaat untuk kamu semua, untuk penonton-penonton yang menonton ni. Jadi boleh ambil iktibar, boleh ambil pengajaran dengan apa yang kita buat ni. Semoga benda ni tidak ditelan zaman ataupun menjadi benda yang berguna lah untuk masa depan. So, terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.